Halo semua sekali lagi. Okey, sebenarnya saya banyak benda yang saya nak bercakap lah. Tetapi hari ni saya ingat saya kena cerita the background apa yang telah terjadi pada hari Isnin lepas. 2 hari lepas lah apa tu yang terjadi di lobi mahkamah. Seperti yang kamu orang tahu, saya menghadiri, mungkin some of you lah, saya menghadiri kes orang asli dengan Peguam Rabia, ya. And the credit should go to Rabia lah, sebab dia yang buat all the all the hard work, ya. I'm just a counsel that helps her lah. So basically hari tu kes Kampung Linggui, ya, orang Johor lah, orang asli Johor. Mereka adalah orang-orang Jakun, ya. Dan sebenarnya kes ini tak habis lagi, panjang lah tentang tabung amanah mereka. Dan ini adalah salah satu permohonan ataupun suit kes yang kita bawa terhadap pemegang amanah RHB Trust yang mahu menjual kondo-kondo mereka tanpa pengetahuan dan persetujuan mereka, dan kami berjaya untuk memberhentikan penjualan kondo-kondo tersebut. Thank God for that lah. Kerana kalau kalau kami tidak menang kes itu, kemungkinan orang asli tidak akan nampak apa-apa duit lagi. Okay, that is another story. So what happened lepas kami habis 1 hari, ya, daripada pagi sampai petang. Dan lepas habis kes tu, kita orang pun turunlah, dan saya nampak ramai reporter lah dekat situ kan. Semuanya menunggu kes Najib. Najib punya kes, saya dengar something dia membuat permohonan untuk gag order or something like that lah. Saya pun tak tahulah, ramailah. Dan sebenarnya saya tak perasan yang Asim Ahmad Pahang ni. Tapi orang-orang asli tengah berkumpul sebab kami nak ambil gambar, nak briefing mereka semualah kan tentang apa yang telah terjadi di dalam mahkamah. Waktu tengah menunggu Rabia, I think masa tu Rabia pergi interview dengan Reporters Code. Tiba-tiba saya nampaklah Mamat ni pergi approach the orang asli. Ada orang kata orang asli approach dia. Let me tell you lah, orang asli tidak akan approach sesiapa. Lagipun saya rasa orang-orang Johor ni tak kenal pun siapa dia. Okay. So dia pergilah menyemak kat situ kan. Lepas tu beria-ia. Lepas tu saya ada terbaca yang dia ada bagi duit lah kononnya kan. Nak macam nak tunjukkan dia tu bagus lah. You know, as usual lah, this type of people kan. So you tahu, actually I tahu sangat background Mamat ni. Okay. So saya tahu sangat orang-orang Pahang bagaimana mereka menghadapi ini. Kononnya menteri besar, bekas menteri besar ni, pernah dia mahu bertumbuk dengan orang asli sendiri, ya. Dan memang dia tidak ada hormat lah dengan orang asli sebenarnya. Dalam video tu ada cakap, oh, tanya orang Pahang asli bagaimana dia melayan. Kalau ditanya orang Pahang asli, barulah keluar cerita. Okay. Saya tahu sangat dah macam mana hak-hak orang asli di Pahang diganggu gugat, ya, oleh orang-orang politik yang berkuasa. Okay, that's another story lah. So I know about this his background and all that, and so I pergi, you know, orang asli kan, orang asli ni dia very humble, you know. So dia tidak akan bersikap menolak ataupun ni kan. Mereka akan just ya tuan, ya Datuk, ya macam tu lah. So you know, so I cakap lah dengan orang asli tu semua. I katalah jangan percaya dengan orang-orang politik ni, mereka semua menipu je lah, banyak menipu kan. Which are facts, okay. Berapa banyak kes orang asli, banyak orang asli akan sokong saya apa saya cakap ni lah. Sebenarnya mereka janji-janji tetapi
janji kosong ya. So I pun the video tidak tunjuk yang mana saya tanya orang asli, ada betul tak orang politik menipu kamu orang? Betul dia orang cakap. That was not in the video. But of course lah, those yang keluarkan video-video tu akan keluarkan part-part yang kononnya akan meluahkan perasaan benci lah, okay? Terutama kepada saya lah kan. Itu tujuan mereka. So saya bila saya cakap macam tu, member sakit hati babe, sakit hati. Lepas tu dia melenting-lenting lah. And I think you can see in the video. Dia bersikap kurang ajar dengan saya lah kan. Panggil saya janda bodoh lah. Lepas tu panggil saya lawyer penipu lah kan. Okay, so yang saya cakap who the fuck are you tu kan. Sebab aku dah sampai kat sini, dia duk tonjol-tonjol muka aku kan. So you know me, I will not take shit lah from anyone. I don't care who the fuck you are. You know, you don't tonjol-tonjol my face as if I'm nobody. You think what? I perempuan? You boleh nak bully just because you ada pangkat, just because you ada duit. You ingat you boleh bully orang ke? No. So that's why I push his hand and then say, who the fuck are you? You know. So anyway, that is to show that my contempt, that how dare you actually pointing to my face, close to my face, macam nak tonjol-tonjol muka aku kan. So anyway, so that's the story lah sebenarnya, the background story of what happened. People yang kenal I memang tahu aku menyampah dengan hipokrit. Orang hipokrit memang aku tak boleh tahan. Especially what all these people have done to our orang asli until to this day. And then bila jumpa orang asli macam kau tu hero, okay? So please don't pretend you are the hero to the orang asli lah. I never pretend I'm the hero of or to anybody. I'm just helping the orang asli as best as I can because I feel that they have no voice, okay? Lepas tu semalam saya ternampak satu posting lah di Facebook. Dan sebenarnya sebelum tu saya nampak lah juga ada orang yang telah menggunakan satu gambar lama yang telah di Photoshop ya. Gambar saya dengan satu cute dog kan, my friend's dog lah. So this gambar dah lama dah. Yang telah dibuat oleh satu budak budak muda lah masa tu, nama dia Lanun Perosa or something. So at that time memang I nak ambil action against dia. Rupa-rupanya dia tu anak buah my good friend. Okay, bila I memang nak ambil action, my good friend telefon me and then dia cakap, oh Siti tolonglah janganlah budak ni dia minta maaf sangat and all that blah blah blah, minta maaf and then he will bring it down. Tapi by that time people dah screenshot or downloaded the photo lah and all that. So until today adalah mangkuk-mangkuk yang menggunakan gambar itu untuk memburukkan saya lah kan. Dia nak merosakkan reputasi saya dan mendedahkan komen-komen kepada kebencian, ejekan dan penghinaan lah terhadap saya. Kerana conversation di gambar itu menunjukkan macam saya ni binatang, saya ni bodoh lah, saya ni yang babi tau. So posting tu juga bercakap bahawa bercakap dengan saya ni haiwan. Kenapa Tok Nan melayan seekor haiwan. So you see all this while selama ni saya tak ambil peduli lah orang-orang yang bercakap negatif tentang saya. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi apabila melampau, apabila kamu menggunakan gambar yang tidak betul, gambar palsu yang telah direka untuk membodohkan saya, menunjuk saya ni bodoh, dan kamu tidak cek sama ada gambar itu, padahal saya rasa waktu tu semua orang tahu gambar itu adalah palsu, dan mereka menaik muatkan balik gambar-gambar tersebut dan mengajak orang-orang ramai untuk mengutuk dan mengeji dan mengejek dan menghina saya. Okay,
my limit is up to here already lah. So Norman Dasuki, saya telah membuat polis report terhadap terhadap kamu kerana kamu telah mengaibkan saya, telah membawa komen-komen kebencian, ejekan dan penghinaan terhadap saya, dan saya tidak akan berhenti di sini ya. Saya akan meneruskan tindakan ini supaya semua orang tahu bahawa sesiapa yang menyalahgunakan social media dan menyalahgunakan gambar-gambar yang tidak benar, tidak betul, gambar fake untuk menarik kebencian kepada sesiapa, kepada seseorang, mereka akan berfikir 100 kali ya. Saya tidak akan menarik report ini. Saya akan meneruskan tindakan ini dan saya akan memastikan pihak polis akan mengambil tindakan terhadap kamu. Ini akan menjadi satu pengajaran ya kepada semua orang yang menggunakan social media untuk menulis sesuka hati mereka, dan kita tahu berapa ramai orang yang telah mati kerana tidak tahan dengan komen-komen yang bodoh-bodoh yang datang daripada manusia yang tidak menggunakan akal, dan mereka-mereka ini kebanyakannya malangnya yang orang-orang Melayu kita lah, yang telah dicuci otak mereka untuk membenci seseorang yang mereka tidak kenal. Mereka tidak tahu siapa saya. Tetapi orang yang tahu saya, mereka tahulah siapa saya sebenarnya. Tetapi saya tak pedulilah. Itu bukan tujuan saya untuk membuat apa yang saya buat sekarang. Saya membuat membuat apa yang saya buat sekarang kerana saya sayang negara saya dan saya sayang rakyat Malaysia. Supaya tidak dibuli, supaya tidak digunakan oleh orang-orang politik. Itu sebab saya akan mengambil tindakan ini. So Norman Dasuki, tunggulah polis datang mencari kamu, dan saya akan pastikan kes ini akan ke mahkamah, dan supaya semua orang tidak akan berfikir 100,000 kali sebelum membuat komen-komen negatif terhadap sesiapa pun di social media. Okay, so that is the story. Then the lesson today, I want to inform the public that don't make stupid comments on social media, kerana kamu ingat kamu di belakang telefon kamu, di belakang komputer kamu boleh cakap sesuka hati terhadap seseorang ya. Sekarang ni saya telah buat polis report terhadap Norman Dasuki ini, dan sekiranya saya nampak lagi mana-mana gambar tersebut yang disiarkan di sosial media, saya akan mengambil tindakan seterusnya, dan saya tidak akan senyap sekarang ini sebab dulu pernah ada satu budak kena tangkap kerana menggugut untuk membunuh saya. Tetapi saya kesian. Saya ni kesian dengan budak tu sebab dia daripada ibu tunggal, dan dia daripada sekolah tahfiz. Jadi saya fahamlah kenapa dia bersikap begitu, kenapa dia menulis begitu. Dia punya otak telah dicuci untuk membenci orang-orang macam saya. So akibat saya punya kesian, saya tarik balik report, dan budak tu lepas. Tetapi sekarang ni ramai kawan-kawan saya marah kerana saya terlampau kesian dengan orang kan. Sekarang ni saya tidak ada kasihan lagi dah. Kalau kita tidak ambil tindakan, mereka akan meneruskan apa yang mereka ingat mereka boleh buat. Itu sebab saya selalu kata kita mesti bersuara dan mengambil tindakan sekiranya sudah melampau ya. Apa yang saya buat selama ini, sebab saya tengok negara kita sudah makin teruk dengan polisi-polisi yang telah dibuat oleh pihak-pihak kerajaan kita. Okey, itu sebab saya bersuara, kerana apabila kita tidak bersuara dan kita tidak mengambil tindakan, mereka ingat semuanya nice and rosy. Okey, so ini adalah pengajaran saya lah, supaya jangan memberi muka kepada orang-orang yang begini, yang tidak menggunakan otak apabila membuat posting di social media. Alright, thank you very much. Okay, bye.